Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita sekali lagi diberi peluang untuk bertemu bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan, di mana bulan yang penuh dengan keberkatan. Ramadan adalah peluang yang terbaik untuk kita kembali fokus kepada ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang bulan ini, marilah kita sama-sama tingkatkan kualiti ibadah kita, bukan sahaja dengan menjaga puasa kita, tetapi juga hiasilah juga hari-hari kita ini dengan solat sunat, tadarus Al-Quran dan memperbanyakkan amalan sedekah. Antara ibadah yang paling penting sepanjang bulan mulia ini sudah tentulah zakat fitrah. Ia bukan sekadar kewajipan bagi setiap individu Muslim, tetapi merupakan simbol penyucian jiwa kita setelah sebulan berpuasa, serta memberi sinar kegembiraan untuk saudara-saudara kita agar dapat menyambut lebaran dengan penuh senyuman. Namun begitu, zakat bukan hanya sekadar zakat fitrah. Ramadan juga adalah waktu yang paling afdal untuk kita gandakan lagi pahala kita dengan menunaikan zakat harta dan juga berwakaf. Seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang menjelaskan tentang ganjaran besar bagi mereka yang berinfak di jalannya. Dan diumpamakan seperti sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai mengandungi 100 biji benih yang lain. Jadi, marilah kita sama-sama mengambil peluang di bulan yang penuh barakah ini untuk kita mencucikan harta kita dan yang paling penting dapat menyucikan jiwa kita. Semoga setiap sen zakat dan wakaf yang kita tunaikan bukan sahaja meringankan beban mereka yang memerlukan, malah menjadi saham akhirat yang berkekalan buat kita semua. Akhir kata, saya mewakili seluruh warga kerja PPZ Mawib mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam, khususnya di wilayah Persekutuan. Semoga Ramadan pada kali ini menjadi madrasah terbaik untuk kita semua. Selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.